cepat bantu Rex. Janganlah kau kat situ je. Cepat pergi tolong kawan-kawan kita tu. Mereka perlukan kau. Jangan apa-apakan kawan-kawan aku. Aduh, kawan-kawan, saya tak dapat rahsia badan saya. Maaf kawan-kawan, saya tak dapat membantu. Apa patut kita buat? Sampai sekarang, kita masih tak jelas apa kelemahan dia. Kalaulah jenggot ada kat sini kan bagus. Patutnya bukan jenggot yang kena culik. Patutnya saya. Jangan cakap macam tu. Awak rasa kalau jenggot ada kat sini, apa dia akan kata kalau tengok awak berterusan macam ni? Awak rasa awak ada tak ada sesiapa ke? Cuba tengok sekeliling awak ni. Kami semua ada di sini bersama awak. Percayalah dengan kami. Mari kita sama-sama kalahkan raksasa ni dan selamatkan Jenggo. Ada masa pula diorang berbincang. Okey ke tak raksasa kau dijengkul? Terkejap-kejap itu. Kejap lagi dia bangun, kenalah Rosetta. Ikutkan hati. Rasa nak hantar je jengkul bertarung sama kalahkan Rosetta. Okey tu bos. Daripada dia makan gaji buta, setakat pantau raksasa dari jauh. Baik dia berkhidmat untuk kita. Untuk kita? Untuk bos. Aku tak nak perkara tadi ini berlaku kalau dia bertarung dengan Rosetta. Maafkan saya kawan-kawan. Saya terlalu mengikut perasaan. Tak mengapa. Yang penting sekarang, kita kena gunakan strategi baru. Dan saya rasa, saya tahu caranya. Letakkan darah. Ia ke letakkan darah? Dari tadi kita orang tengok asyik terpelantir sana sini. Kenapalah Omega hantar raksasa lemah macam ni tak mencabar langsung? Hati-hati semua. Tak kena. Ye, tak kena. Hia. 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 Vaksin telah sudah. Udah kertas bisi vaksin ke tangan sekarang. Leganya dapat bergerak semula. Terima kasih, Zeno. Bagi kuasa virus lepas vaksin 7% tak mungkin. Robozeta bersedia untuk serangan serentak. Sedia. Zeta tinggi. Oh, yeah. Sebelum bos kata apa-apa, biar saya jelaskan dulu. Tak payah nak bagi alasan. Rasa kau memang lembik. Kau ni ada yang boleh nak cari pasal dengan aku. Sudah. Aku tak ada masa nak melayan dengan budak-budak kurang ni. Mulakan transmisi kayu. Transmisi raksasa kayu dilancarkan sekarang.